guys, this is Julia. From yesterday's video about my mom, we were fighting, and what I'm just trying to say, I was not being rude at all. Anak kepada pelakon Betty Binafe, Julia Claire Dargus mengakui emosinya kini semakin penat untuk berdepan konflik keluarga yang berlarutan hampir 8 tahun tanpa penyelesaian. Menerusi hantaran di TikTok, Julia tampil menjelaskan situasi sebenar susulan video tular sebelum ini yang menimbulkan pelbagai persepsi dalam kalangan warga maya. Berdasarkan video ibu saya sebelum ini yang nampak seperti kami sekeluarga bertengkar, apa yang ingin saya jelaskan tiada langsung niat untuk bersikap kurang hajar. Saya sudah penat dengan semua isu ini. Perkara yang berlaku sudah bertahun-tahun, berlarutan dan masih belum selesai. Saya hanya mahukan kehidupan yang harmoni dan tenang seperti keluarga lain. Saya bersyukur kerana mempunyai ibu yang kuat dan sentiasa berada di sisi saya, katanya lagi. Hello guys, this is Julia. From yesterday's video about my mom, we were fighting, and what I'm just trying to say, I was not being rude at all. I wasn't trying to be rude because I just really had enough. Ini dah bertahun-tahun dah and it's not finished yet. So I'm just really had enough. I didn't mean to do that and this. I just want harmony and peace, okay? Like other family. Peace, harmony. Alhamdulillah, I have a supportive mother that is being on my side, and I just want harmony. Daddy, if you're saying this. Dalam masa yang sama, Julia turut menegaskan bahawa dia, sebalik segala yang berlaku, dia masih menyayangi bapanya, Bruce Dargus. Saya ingin tegaskan apa yang saya mahukan hanyalah keharmonian. Kepada ayah, jika awak melihat video ini, awak tetap ayah saya, ujarnya. Please, I don't want a toxic father. Regardless what, you're still my father. And I just want peace and harmony. Please, Daddy. Terdahulu, tular video memaparkan Bruce Dargus hadir ke kediaman bersama peguam bagi urusan berkaitan anak mereka. Sebelum ini, Betty Binafe turut mengakui emosi penat apabila konflik mahkamah dengan bekas suami masih berpanjangan walaupun mereka telah lama berpisah. Saya sudah masuk tahun ke-8 turun naik mahkamah. Hampir setiap bulan ada 17 kes saman difailkan, termasukkan 5 komitel, sedangkan banyak perkara langsung tiada kaitan dengan hak penjagaan sementara, katanya. Untuk rekod, Betty Binafe mendirikan rumah tangga dengan Bruce Dargus pada 8 Disember 2012 sebelum bercerai pada 10 Julai 2019. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan 2 cahaya mata, iaitu Julia Claire Dargus 13 tahun dan Bruce Dean Dargus 10 tahun. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.